satu. Saya wakil daripada itu dapat ingin membentangkan berkaitan dengan projek berkumpulan kami, iaitu tugasan benchmarking. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan, iaitu struktur pengurusan mamal. Struktur pengurusan mamal ini berfungsi sebagai tulang belakang untuk kita jalani aktiviti seperti menjalankan lab di dalam bengkel. Okey, saya akan memperkenalkan pembantu mamal untuk bengkel, fabrikasi logam dan penyediaan bahan. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan pembantu mamal untuk bengkel, fabrikasi logam dan penyediaan bahan. Boleh memperkenalkan diri? Okey, nama saya Puan Helena binti Muhammad Yatim. Okey, saya bertugas di bengkel fabrikasi logam dan pemeriksaan bahan ni. Baru lagi lah dalam 2 tahun macam tu. Lepas tu sebelum ni saya di fakulti mekanikal dan dah berkhidmat selama 25 tahun. 25 tahun dalam nutrition. Dalam nutrition. So dia more kepada mekanikal lah sebenarnya. Okey, Puan, saya nak tanya bagaimanakah struktur untuk bengkel, pengurusan bengkel fabrikasi logam ni? Struktur penyusunan peralatan tu macam mana? Okey. Dekat dalam bengkel ni kita ada dalam 8 jenis mesin lah. Okey, 8 jenis mesin. Yang satu apa tu? MIG, TIG. Kan, lepas tu ada lagi bench of machine. Lagi apa? CNC plasma cutter yang ada aku. CNC bending part. Jadi dari 8 kan, 8 situ untuk si acetylene tu, timpalan dia tu. Timpalan, kompresor. Lagi yang dekat bawah tu pun ada lagi 3 lah, banyak lah mesin dekat sini. Kita sediakan untuk student buat projek PSM ke projek untuk subjek dia. Okey, sebelum kita masuk ke dalam bengkel fabrikasi logam dan pemeriksaan bahan, kita mestilah mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Okey, sebagai contoh, kita tengok di pintu ni, ada peraturan keselamatan makmal atau bengkel FPTB. Okey, yang pertama adalah dilarang masuk tanpa kebenaran. So kita kena sebelum kita masuk ke dalam bengkel, kita kena minta kebenaran daripada pembantu makmal. Yang kedua adalah pakai jaket keselamatan. Seperti saya ni, saya sedang memakai baju lab. Ini adalah peraturan juga untuk masuk ke dalam bengkel. Yang ketiga, pakai kasut keselamatan. Okay. Kalau tak ada kasut keselamatan, kasut biasa pun okey. Tapi lebih utamanya adalah safety shoes. Okey, yang keempat, laporkan sebarang kemalangan. Contohnya kalau ada sebarang kemalangan dalam bengkel, kita boleh laporkan kepada pembantu makmal. Dan yang kelima adalah dilarang merokok di dalam bengkel. Dan yang keenam adalah dilarang makan dan minum di dalam bengkel. Dan yang ketujuh, pastikan kebersihan sentiasa terjaga. Dan yang ke-8, pastikan rambut pendek dan kemas. Kita kena memastikan rambut kita sentiasa kemaslah dalam bengkel. Dan last sekali adalah jangan gunakan barang hiasan seperti barang kemas dan rantai. Okey, baik, kita pergi ke tempat seterusnya, itulah catatan administrasi bagi bengkel fabrikasi logam dan pemeriksaan bahan. Terdapat di sini dekan, iaitu Teknologis Dr. Muhammad Hasril bin Amiruddin, Timbalan Dekan, Profesor Madya Teknologis Dr. Aini Nazura binti Paimin, Pengurus Makmal Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Zaid bin Mustafa, dan juga penolong jurutera iaitu Puan Heliana binti Muhammad Yatim. Baik, kita pergi ke part seterusnya, itu adalah pengendalian alatan. Setiap alatan yang ingin digunakan, kita perlu mengambil di tempat yang telah disediakan. Contohnya seperti di sini, kita boleh mengambil alatan yang ingin kita gunakan di sini. Baik, seterusnya kita teruskan kepada penyusunan. Setiap peralatan yang telah digunakan, kita perlu susun di tempat yang disediakan. Seperti
penutup muka dia di sini. Kita susun setiap penutup muka di sini. Tempat yang telah disediakan di dalam makmal. Baik, seterusnya kita pergi ke penyimpanan. Setiap alatan yang tidak ini kita gunakan lagi. Kita perlu pergi ke tempat proses pelupusan, di mana? Di sini. Proses pelupusan. So, kita perlu buang peralatan tidak digunakan di dalam ini. Seterusnya ialah cara penggunaan mesin roller bender. Fungsi mesin roller bender ni adalah untuk membentuk besi yang telah kita proses. Okey, baik. Langkah yang pertama ialah kita masukkan besi di dalam celahan antara bulatan tersebut. Sebab itu kita perlu mengetatkan alatan roller bender ni. Okey, seterusnya kita hendaklah pusing peralatan ini. Okey, ini adalah contoh besi yang dah dibengkokkan. Anda boleh lihat di atas dan juga di bawah. Okey, tips keselamatan yang penting untuk mesin roller bender ini ialah kita haruslah memastikan ruang di antara bulatan ni dan juga besi adalah sangat rapat untuk memastikan besi tidak terjatuh ataupun tidak berlaku sebarang masalah semasa kita melakukan proses bending. Jadi untuk seterusnya, alatan, cara mengendalikan alatan shear cutter. Yang pertama sekali kita menggunakan sarung tangan, boga. Okey, lepas itu kita akan mengambil satu blade dan kita perlu buka dahulu. Lepas itu kita letakkan saja dan pecah. Ini akan potong dulu. Baik, di sini anda boleh lihat barang yang dalam proses pelupusan. Mari kita lihat. Ini adalah bahan-bahan yang hendak dilupuskan. Tujuannya adalah untuk mengasingkan bahan yang boleh diguna dan juga bahan yang akan dilupuskan. Dan ini akan memudahkan urusan makmal untuk membaik kulit makmal. Baik, kesimpulannya pengurusan makmal amatlah penting dan juga harus diterapkan di setiap makmal yang berada di location ini. Tujuan pengurusan makmal adalah untuk memastikan pengurusan makmal sentiasa berjalan dengan sistematik dan juga memastikan keselamatan sentiasa diutamakan ketika pelajar menggunakan makmal.